Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hana Humaira binti Rizwan. Hari ini saya akan mengkongsikan cerita tentang juara rumah sukan. Bilangan kesulitan ini ialah 259. Pengarang di dalam buku ini ialah Ain Maisara. Penerbit di dalam buku ini ialah PTS Profesional. Watak di dalam buku ini ialah Farid, Kamal dan Anwar. Buku ini menceritakan tentang Fahri memandang silang biliknya. Keluhan dilepaskan tetapi tidak membantu melegakan dada. Fikirannya kembali teringat realiti pahit tidak terduga. Rumusan Fahri kedengaran buat kali ke-22. Rumah merah sepatutnya menguasai Seri Bangsa. Kata-kata itu berulang-ulang dalam kepala hingga membuatkan Fahri menjerit melepaskan kegeramannya. Kemarahan dan kekecewaan tidak mampu dileraikan. Tidak perlu menembus maruah dirinya. Sebagai Kapten Rumah Merah, aku mesti buktikan aku Kapten Rumah Merah yang paling hebat antara semua. Aku mesti pastikan Rumah Merah jadi juara. Pengajaran pada buku ini ialah kita haruslah terima apa yang telah terjadi. Sekian, terima kasih.